Ular sawa. Hup. Guys, dah. Hup. Okey, dapat. Mantap. Guys, dapat guys, puyuh. Kita pakai penyodok je dapat. Dua. Mak. Tu ni. Okay guys, jadi hari ni saya akan pasang 20 batang tajuk. Saya dah bawa tajuk dekat belakang. Dan ni 20 batang tajuk. Kita pakai ikan hidup yang mancing dekat spot-spot sana. Okay, sekarang tajuknya dah siap pasang. Ni pun dah siap pasang dia punya mata kail. Ni pun mata kail dah siap pasang. Jadi ni mata kail dia semua. Tajuknya dekat sini saya dah pasang. Ni. Okay guys, minta maaf sebab saya dapat tunjuk 1 sampai 2 tajuk je saya pasang. Yang selebihnya saya tak dapat tunjuk sebab saya pakai tripod, jadi susah nak masuk semak-semak tu semua. Jadi total semua tajuk yang saya pasang 20 batang tajuk. Okay guys, mantap. Okay guys, jadi sekarang kita dah siap pasang tajuk semua. Jadi sekarang saya lepak sini dulu sebab sana tak ada tempat berteduh, tak ada pokok. Memang panas, hari ni cuaca sangat panas. Jadi saya duduk dekat sini sambil saya tunggu tajuk. Ini atuk saya dia sambil menunggu tajuk, sambil tunggu bawah pokok. Mantap lah Okay, sekarang jom kita cek tajuk. Guys, ikan yang pertama guys, mantap Alhamdulillah. Satu ni dah ada yang kena. Mantap. Aduh, lumpai dia pun dah main kat situ. Jom kita angkat. Okay guys, tajuk yang ni umpannya dah habis. Yang ni umpan dia ada lagi. Yang ni umpannya dah habis. Yang ni
umpannya pun habis. Yang sebelah sana tu ada lagi umpan dia. Tajuk yang ni umpannya ada lagi. Yang ni pun ada lagi. Yang ni umpannya ada lagi. Yang ni pun umpannya ada lagi. Masih hidup. Sekarang ni 3 tajuk saya dah angkat. Ada balance lagi 17 tajuk yang ada. Kita tunggu lagi. Sekarang baru pukul 6.10 minit. Saya rasa dekat spot ni banyak labi-labinya sebab umpan saya tu dia makan sikit sampai habis. Kalau ikan tu ada potensi lah dia nak kena, tapi disebabkan labi-labi ada. Sebab buih pun ada tadi, atuk saya cakap kalau buih ada tu maknanya labi-labi lah. Atuk saya yang cakap lah, orang lama kan, dia tahu. Jadi saya cakap mungkin lah sebab umpan tu dia tak ada tinggal sikit pun, ada makan habis. Kalau ikan tu mungkin ada kena sikit lah. Tak apalah, kita tunggu lagi, okey? Jadi sekarang dah pukul 7. Saya nak balik dulu. Umpannya semua masih ada lagi, tapi saya biarkan dulu. Besok pagi saya datang balik tengok. Disebabkan pakai ikan hidup tak jalan, jadi kita pergi cari katak malam ni. Jom. Okay guys, ni ada ular sawa. Kita nak pergi cari katak pakai saruk dengan telap ni. Lepas tu dia melintas. Wah tu. Ui, boleh tahan lah guys, dapat. Baru seekor. Mantul. Lagi, ada lagi. Ada 2 ekor. 1 ekor, 2 ekor. Okey. Saya dapat. Mantap. Okey, lihat. Okey, dapat. Uish, lepas. Oh, laju dia lari. Hup. Okey, mantap, dapat. Hup. Allah, lajunya dia lompat. Tak mantap. Dia masuk dalam tu. Mana dia? Hup. Oh. Ni dia macam merelakan diri dia untuk ditangkap je, tapi besar sangat ni. Kau nak kena tangkap ke kau nak lari? Oh, menggelibas kau Oh, mantul. 1, 2, 3. Hup. Okey, mantap. Mengelibas. Okey, dapat lagi. Tu dia. Kan. Mantap tu. Tapi ini masih kecil. Okey, 1, 2 dan 3. Hop. Tu kan dapat tu. Oi, mantap lari dia. Okey, tu ada tu. 1. Oi, lari kau. Ni dia ada sembunyi dekat situ. Dia ingat aku tak nampak agaknya kat sebalik tiang tu. Kalau dari sini memang tak perasan lah. Kali belok sini. Elok dia duduk kat tiang tu. Mantap lah Okey, Okey, tak apa, kau lari. Tunggu kejap. Tu. Kau lari lagi. Okey, ada lagi. Ada lagi. Dia dah lari pula. Katak ni time aku tak cari, dia banyak. Time aku cari, hilang semua. Okey, tengok tu, dia rasa diri dia tak selamat. Dia jeling kita Dia ingat kita tak nampak agaknya. Okey, kali ni mesti dapat. Okey, dapat. Kali lagi kau. Okey, dapat. Okey, mantap. Okey, ada lagi tu. Dapat lagi. Okey, yang ni mesti senang kalau pakai tangan. Kita cuba 1, 2, 3. Okey, dapat. Dapat guys. Dapat tu guys. Mudah je guys. Mantul kodok. Okey. Mantap, dapat lagi. Selamat pagi. Hari ni saya dah sampai dekat lokasi. Jom kita pergi cek tajuk. Semoga ada manis-manisnya.
Jadi ini umpannya habis. Ya, yang ni pun habis umpan. Ini pun umpannya habis. Aduh, tak mantap. Yang ni pula mungkin dah ada ikan. Tengok tu rumpai sampai ke atas. Mungkin dah terlepas ni. Tak apa, kita cuba angkat. Guys, habis. Dia dah makan ni tapi tak lekat. Yang ni pula mata kail dia dah terangkat. Mungkin malam tadi dah ada ikan, lepas tu dia loncat-loncat, habis mata kail dia pun tergantung tu. Yang ni pun mata kail dia ke atas. Tu habis dia belit-belit dekat atas tu, talinya terangkat. Ini pun mungkin ada ikan malam tadi tapi dah terlepas, tak ada rezeki. Okay guys, jadi untuk hari ni tak ada rezeki sebab banyak yang habis umpan. Ada juga yang habis umpannya tapi dia punya buluhnya ke bawah. Tak ada rezeki saya untuk nak dapatkan ikan. Jadinya spot ni hanya tarik satu ikan saja haruan. Lepas tu saya punya tajuk ada hilang satu. Saya pasang semalam 20, sekarang balance tinggal 19. Satu tajuk tak jumpa. Yang ni saya last angkat, mata kail dia dah bengkok. Dia punya tajuk ni memang ke bawah sampai habis. Mungkin toman. Tak apalah, dekat spot ni saya tak ada rezeki. Sekarang ni saya nak pergi spot yang lain. Okay guys, saya dah sampai spot yang baru ni. Saya baru pergi sini, saya tak pernah jejak lagi sini. Jadi ini dia spotnya. Saya akan cuba sampai petang. Sekarang pukul 12. Saya biarkan dulu sampai petang, nanti dalam pukul 6 lebih ke saya akan angkat tajuknya, okey? Saya dah pasang tajuk 1, 2, 3, 4. Ada 4 kat sana. Kat sana ada 1. Jadi dekat spot ni nampaknya macam kurang lah. Mungkin sebab tasik saya cuma pasang 5 tajuk. Saya akan cuba besok pula. Kita tengok macam mana, okey? Sebab spot ni dia ada orang kerja dekat sini. Nampak tu dia ada bakar semua. Jadi macam tak sedap lah kalau kita stay. Jadinya saya akan pasang tajuk besok. Mungkin kalau casting dekat sini sedap lah, tapi kalau tajuk tak sedap. Sebab rumput dia, tanah dengan air jauh. Jadi kalau casting dekat pot ni sedap lah, tapi saya casting kurang sikit. Saya minat tajuk. Saya tajuk dekat sana tu, lepas tu dia bakar dekat situ. Jadi saya pun nak kena pindah sebab dia kacau saya punya tajuk. Sebab tu saya angkat semua sekali, saya pindah. Dia bakar. Jadi dia punya rumput-rumput dia bakar tu pergi sampai sini semua nanti. So saya gerak dululah. Umpan pun saya dah angkat. Katak pun ada lagi balance. Jadi ini ikan yang dapat semalam, ada seekor. Jadi petang ni saya akan masak. Jadi ni ikan yang dapat. Ini ikan saya yang bela tapi dia dah mati. Tapi boleh makan lagi sebab dia masih tenggelam. Dia belum timbul. Sekejap lagi kita masak. Ni kita matikan dia dulu. Sekarang ni kita siang ikan dulu. Kita letak serbuk kunyit. Okay, banyak ni. Lepas kita curah kat sini. Oh, mantul. Okay. Lepas tu letakkan garam. Okay, cukup. Kita gaul dia. Okay, lepas tu kita blenderkan dia. Lepas tu kita letak gula, Ajinomoto dengan Maggi punya ni. Okey. Secukup rasa. Okey, garam Ajinomoto kita letak sikit dalam ni. Maggi penuh. Lepas tu gula. Gula lebih. Lepas tu kita bagi makan burung sebab burung pun dah lapar. Jadi kita bagi makan. Burung, dah lapar ke? Sekejap je. Okay ni, lebih. Okay, makan. Bagus. Dia makan biji skoi putih. Lovebird. Apa tu? Oi, cantiknya dia.
Dah lama tak pergi sini, habis dah kotor. Sekarang kita sapu dulu. Sampah, daun-daun kering banyak. Assalamualaikum. Okey, masih mantap. Jadi ini barang-barang dia kita dah bawa. Lepas tu kita letak ikannya, kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini cili, bawang merah, bawang putih, halia dengan kunyit. Sekarang kita masukkan semua sekali. Lepas tu kita gaul-gaul dulu. Lepas tu tunggu sampai dia pecah minyak. Jadi minyak dia dah pecah. Tadi Ajinomoto dengan garam dengan serbuk perasa kita dah letak dalam ni sekali. Jadi tak payah letak lagi. Sekarang kita tuang ikan. Tu mak saya, dia ambil pucuk paku untuk buat lauk. Sebab dekat kebun ni banyak paku pakis muda-muda. Empang ni dah pecah. Dulu tinggi empang ni, tapi sebab air laju, habis dah pecah empangnya. Jadi sekarang air cetek balik. Kalau tak dulu air adalah dalam satu kaki. Sekarang terus tak ada air. Ada air pun sikit-sikit je macam ni. Jadi sekarang kita dah siap masak. Jom kita makan. Hasil kita memancing tadi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dengan suasana macam gini, ada anak sungai gini kan. Mantap. Makan panas-panas, cuaca redup, tapi cuma angin tak ada. Panas sikit, tapi tak apa. Suasana kampung yang kita nak. Siapa yang suka makan lauk macam ni? Masak apa? Belada. Cuba korang komen kat bawah. Mantap. Sedap. Lagi mantap. Ui. Okay guys, settle. Kita jumpa besok pagi, insya-Allah. Besok saya akan pasang 20 tajuk lagi. Okey? Mantap. Kenyang dah ni. Alhamdulillah. Lepas makan ni sedapnya kita bersandar dulu sebelum kita nak balik kejap lagi. Sekarang pun dah pukul 6.30. Uish, memang sedap. Allah, hai. Uish, mantap. Saya belum nak tidur lagi dekat pondok ni sebab belum ada lampu, belum ada karen apa semua. Jadi kita malam bergelap saja. Jadinya insya-Allah nanti saya akan tidur sini. Tapi sekarang ni memang saya dah lepak ni, saya dah kenyang sangat ni. Kita lepak dulu, kejap lagi kan kita balik. Okay guys, selamat pagi. Hari ni cuaca hujan. Jadi saya stay dulu. Ada tempat stay ni, jadi kita buka payung. Oh, sangat lebat. Anginnya kuat.
sekarang kita stay dulu. Kita tunggu hujan berhenti. Tu motor saya parking sana. Sekarang ni masa hujan. Saya pun dah basah ni lah. Aduh, sejuk. Harap-harap lepas dah hujan ni haruan banyak yang main. Mantap. Sekarang saya dah sampai lokasi yang saya nak tajuk dekat sini. Saya akan pasang 19 tajuk sebab hujan pun baru berhenti. Saya pun baru sampai sini. Jadi saya pasang dulu. Untuk saya pasang tajuk ni saya tak tunjuk sebab susah 19 tajuk. Jadi saya pasang dulu semua. InsyaAllah kalau ada rezeki time angkat tu lah saya akan tunjuk. Time pasang ni saya tak boleh tunjuk lah sebab dia makan masa untuk saya nak set kamera, set tajuk sampai 19 tajuk. Jadi saya susah dekat situ. Jadi saya akan tunjuk bila saya angkat ikannya saja, okey? Dekat sini pun saya pasang pariknya sampai sana tu. Untuk semua 19 tajuk dah saya pasang. Saya pasang tadi hampir 1 jam setengah. Sekarang dah pukul 2.20. Jadi kita tunggu hasilnya. Semoga ada manis-manisnya untuk hari ni. Jadi sementara tunggu tajuk, kita makan dulu nasi goreng kampung. Bekal bawa daripada rumah. Kita tengah makan-makan ni. Lepas tu kita nampak ada haiwan melintas. Jadi kita pergi cek. Tu dia. Nampak tak tu? Ular apa ni? Rasa ular tedung ni. Okay guys, ini dia punya tajuk dah ke bawah. Jom kita angkat. Okay guys, ni dah ada yang kena. Jom kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, alhamdulillah. Uish, mantap guys. Okay guys, size guys. Uish, padu. Mantap. Mantap betul. Guys, alhamdulillah. Okay guys, ikan yang kedua guys untuk petang ni. Sekarang pukul 6.30. Baru dapat 2 ekor ikan. Alhamdulillah, syukur. Jadi sekarang belen dan tajuk ni semua saya akan angkat besok pagi, okey? Alhamdulillah, 2 ni pun dah syukur sangat. Okay guys, sekarang ni saya nak balik dulu sebab dah pukul 6.45. Besok pagi belen-belen yang tajuk ni saya akan cek besok pagi. Ni hari ni yang kita dapat. Mantap. Saiz. Padu. Okay guys, jadi ini dia untuk hari ni. Tu. Mantap saiz. Okay guys, malam ni kita tangkap puyuh pakai penyodok dekat parit-parit ni. Okay guys, dapat guys ikan puyuh. Mantap. Mantap ikan puyuh. Datuk, okey hari Datuk. Dapat. Dapat. Ha? Dapat tu. Ada pakai penyodok. Guys, dapat guys puyuh. Mantap.
Kita pakai penyodok je dapat mantul. Guys, dapat guys. Mantap guys. Ni ikan sepat kat sini. Ikan sepat. Mantap ni kalau buat umpan. Dapat lagi guys. Dapat guys. Dapat guys. Mantap. Tapi kecil. Tak bestnya bawa umpan. Lepas balik. Jadi pagi ni saya dah sampai. Saya dah cek tajuk saya semua. Dan semua sekali tak ada rezekinya. Yang ni ada makan tapi dia tak lekat sebab dah ada rumpai. Dia dah bergalih. Yang ni pula dia punya buluh tajuk ni patah dekat situ. Saya rasa ni biawak yang makan. Kalau ikan yang makan boleh nampak lagi lah sini sebab dia tak berapa nak dalam. Jadi ni mesti biawak yang makan ataupun haruan besar. Tapi saya rasa biawak yang makan. Yang ni habis umpan. Yang ni pun habis umpan. Ni umpannya ada lagi. Yang sini sampai ke sana semua habis umpan. Nampak tu. Ini dah lekat ni. Rumpai dia dah bergalih tapi tak lekat. Okay guys, jadi hari ni mungkin tak ada rezeki saya. Tak apa, kita cuba di lain hari pula, okay? Okay guys, jadi sekarang saya dah sampai dekat spot yang saya dapat banyak haruan dekat sini. Parit yang ni, tapi paritnya dah kering sikit. Jadi sekarang saya akan cuba pasang mungkin 17 tajuk. Lain punya tajuk belum siap, banyak yang dah hilang dengan patah. Jadi tajuknya saya dah siap, pasang umpan. Lepas tu saya akan letak, saya tak akan rekod. Okay. Okay guys, jadi ini ikan yang pertama untuk hari ni. Baru je pasang, saya belum pasang habis lagi tu. Dah ada yang kena. Jom kita angkat. Okay guys. Uish, mantap guys, saiz. Alhamdulillah untuk hari ni. Itu dah ada yang makan. Tapi tak lekat apa. Kita angkat bagi umpan yang lain. Guys, tak lekat. Oh sayang. Okay guys, tengok tu ular tudung berapa besar. Uish, dia main dekat kita punya joran. Ui, besar Jadi dekat bekas saya ni ada tudung selah kuning. Tu besar. Tu dia. Jadi ni saya punya ikan. Tu tudung selah warna kuning. Oi, ini kalau dia terancam, habis ni dia bangun. Besar. Tak tahu dia pergi mana ni. Rasanya tengah cek lubang. Oh, memang besar. Ada belah sini pula rasa. Tu dia. Sekarang dia masuk lubang.
Jadi sana tu saya punya tajuk. Sana sampai sana saya punya tajuk. Lepas tu saya dengar loceng. Lepas saya dengar loceng, saya ingat ikan. Rupanya dia lalu. Oh, sebab tu dia keluarkan sembur dia. Oh, tu napas dia. Uish. Tu napas dia. Okay, dia dah masuk dalam air. Dah rasa dah jumpa lubang. Uish, dia belum jumpa lubang. Ada lagi dia situ badan dia. Oh, tu kepala dia. Saya nak kena fokus kat dia sebab nanti saya nak angkat tajuk, saya tak tahu dia pergi mana. Jadi sekarang saya kena tunggu sampai dia betul-betul jauh, barulah saya confident untuk saya nak angkat tajuk nanti. Sekarang dia ada main kat sini-sini. Motor saya pun ada kat belakang tu. Sekarang dia belum gerak lagi. Jadi kalau saya duduk, saya tak tahu dia pergi mana. Saya kena fokus untuk tengok dia lari jauh, barulah saya boleh angkat tajuk saya. Jadinya ini ikan saya dan dia stay kat situ. Kau padu. Mantap. Dekat je dengan saya punya ikan. Okay guys, jadi ini ikan yang kedua kita angkat. Okay guys, alhamdulillah dapat lagi. Mantap. Okay guys, jadi ikannya tu dia telan dalam. Kacau. Mantap. Okay guys, sekarang saya dah angkat semua tajuk saya. Jadi sekarang dah pukul 6.30. Ada beberapa yang habis umpan dan ada beberapa yang saya tinggal. Saya tinggal dalam 11 tajuk. Jadi esok pagi saya pergi angkat. Jadi ini saya biarkan dulu satu malam. Yang ni saya letak dekat semak-semak ni dulu. Jadi saya bawa balik kosong. Kita tunggu esok pula. Okay. Jadi hari ni saya cuma dapat 2 ekor. Yang satu dah mati sebab dia telan dalam. Satu lagi pun dia telan dalam. Moga-moga dia tak mati lah. Tapi dia sekarang ni hidup lagi. Satu lagi dah mati. Okay guys, jadi pagi ni saya nak pergi cek tajuk. Lepas tu saya dah sampai sini, dah nak sampai lokasi yang mana nak cek tajuk. Betul hujan pula turun. So sekarang saya stay dekat pondok dia dulu. Sampailah hujan dah berhenti, baru saya pergi tengok tajuk. Moga-moga ada hasilnya hari ni. Okay? Okay, jadi sekarang hujan pun dah berhenti. Sekarang kita boleh cek tajuk. Nampaknya tajuk yang ini macam dah dia makan sebab dia dah rapat dengan rumpai. Tapi saya tak pasti dia ada lagi atau tak. Untuk yang ni umpannya habis. Untuk yang ni umpannya pun habis. Untuk yang ni umpannya pun habis. 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 Yang ni pun sama, umpannya pun habis. Yang ni pun sama, habis juga. Saya rasa mungkin air dah cetek, sebab tu tak ada ikan. Lagi satu musim kemarau, hujan pun masuk sini susah. Hujan-hujan tapi tak lama, sekejap je hujan renyai, lepas tu dah. Sebab tu air dia cetek ni, dah nampak bawah. Kalau tak dulu air dia tinggi, paras ni semua. Sekarang dah cetek habis.
Rumpai-rumpai ni semua dah turun. Ni dulu tak nampak ni kayu yang ni. Sekarang dah boleh nampak dah. Jadi saya rasa mungkin sebab ni lah ikan tak banyak main. Sebab dulu saya mula-mula main dekat sini airnya dalam, so ikan banyak. Jadi sekarang parit dah banyak yang kering sebab musim kemarau. Jadi sekarang saya dah angkat semua taju saya. Semuanya tak kena dan umpannya semua habis. Jadi hari ni tak ada rezeki saya untuk saya nak angkat ikan. Semalam je ada rezekinya, cuma 2 ekor ikan. Alhamdulillah, tu pun saya dah bersyukur. Jadi kalau tak ada apa-apa petang ni, insyaAllah saya akan pasang perangkap ikan dekat paya-paya ni. Kita tengok macam mana, apa yang dapat. Okay guys, jadi petang ni saya akan pasang bubu 3, bubu lokah, bubu tempirai dengan bubu saya beli dekat TikTok. Jadi saya akan pasang kejap lagi. Jadi ni bubu tempirai yang pertama saya pasang dekat situ lokah. Okay, dan ini bubu daripada TikTok kita pasang. 1, 2, 3. Semoga ada manis-manisnya besok, okay? Jadi pagi ni saya dah sampai. Kita nak cek bubu semalam. Jom. Sekarang kita angkat bubu lokah. Okey guys, tak ada yang masuk. Jadi ni tempirai 2 pintu. Okay, 2 pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada masuk. Tapi sikit lah, alhamdulillah lah. Jadi ni ikan tebal sisik semua. Semua ikan putih semua. Ikan putih semua. Oh, tak ada geng itu. Okey, jadi ni bubu yang saya beli dekat TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Udang yang banyak masuk. Tu satu lagi. Jadi ini dia hasilnya. Hasilnya tak berapa banyak untuk kali ni, Tapi lumayan. tapi okey lah. Alhamdulillah. Syukur. Kita tak ada rezeki, dapat pun sikit, tapi alhamdulillah lah boleh buat untuk tajuk haruan. Alhamdulillah lah. Sekarang kita kumpul dulu kat dalam akuarium ni. Itu dia. Kalau buat tajuk haruan ni, memang mantap. Jadi ini makanan dia. Untuk tebal sisik ni apa semua, ikan bagoh ni semua saya bagi ni sebab dia jenis hancur. Tu dia makan. Laju dia makan. Okay guys, jadi malam ni saya akan pasang bubu lembat 5 bubu. Petang ni saya akan masuk. Lepas tu nanti tarik sampai ke malam. Lepas saya pasang bubu, saya akan try mancing pula ikan keli lembat malam ni. Saya dah siapkan ikan ikan selayang masuk dalam jaring ni. Saya dah buat 5. Lepas tu saya pakai ni pati minyak usus ayam ni, memang padu bau dia. Lepas tu saya akan tabur dekat sini. Ini bukan setakat panggil ikan lembat, ini pun boleh panggil ular sekali masuk. Nasib lah. Okay, jadi sekarang saya dah sampai dekat ladang. Sekarang pun pukul 5.50. Jadi saya nak pasang 5 bubu ni dekat parit ni straight sampai sana. Lepas tu saya akan stay sampai malam. Dan saya akan mancing lembat pakai satu joran teleskopik ni. So semoga ada manis-manisnya. Okay, jadinya ini bubu yang pertama kita letak sini. Bubu yang kedua saya letak dekat sini. Jadi ni bubu yang ketiga. Ni bubu yang keempat. Ini bubu yang kelima. Semua kita dah pasang sampai sana. Semua sekali total 5 biji bubu. Jadi yang sana tu Rapid Petronas pengerang. Okey guys, bubu semua saya dah siap pasang. Sekarang saya nak mancing keli lembat. Saya mancing tak lama lah, sekejap je. Semoga ada manis-manisnya. Yang bubu insyaAllah besok pagi saya pergi angkat. Sekarang saya dah pasang pancing. 1, 2, 3 kat depan tu. Okey guys, satu tajuk dah dia makan. Tu nampak tak tu? Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tu. Tapi ini terlalu curut bagi saya. Jadi tak apalah. Saya lepaskan saja. Okey.
Mungkin tak ada rezeki saya untuk nak tarik yang besar. Jadinya saya akan buka dia dan saya akan lepaskan balik. Jadi untuk ikannya saya dah cabut mata kail. Sekarang saya campakkan dia ke dalam laut. Okey, semoga cepat besar dan kau makan umpan aku nanti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cemplung. Okey, mantap. Ada nampak dia di dalam? Kan dia duduk dalam. Ha ni? Jangan keluar dulu. Oh, ni kepala dia tepi ni. Yes, tu ular sawa. Dia tengah jalan-jalan. Tu nampak kulit dia. Maknyos. Mantap. Ui, saiz ni. Buat. Pegang tadi. Okay guys, saiz tu mantap weh. Hehe. Mantap strike yang kedua. Mantul. Hai. Okay guys, selamat pagi. Pagi ni saya dah sampai dekat spot semalam yang pasang bubu. Jadi jom kita angkat sama-sama. Moga ada hasilnya dan tak ada yang bukan-bukan lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bubu yang pertama. Nampak dia? Tak ada yang masuk. Masuk ikan sepat dia. Bubu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, ada masuk. Lembat. Wah, mantap. Bubu yang ketiga Alhamdulillah. Saiz lembat. Tapi satu dah kena makan. Oh, tak mantap. Bubu yang keempat. Alhamdulillah. Rezeki guys. Belut pun ada guys. Uish. Mantap. Jadi ini bubu yang terakhir. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Ada masuk juga. Okay, jadi ini bubu yang pertama. Tak ada yang masuk. Maksudnya sepat. Yang ni ada yang masuk. Tapi okey lah, saiz sedang. Yang ni saiz pun mantap. Tapi ni keli dacing ni. Ni pun ni lembat. Ni dacing. Ni ada lembat. Tapi ada ular juga yang masuk. Belut pun ada masuk. Tu belut. Yang ni pun ada saiz baby juga. Tapi saiz baby ni nanti saya lepaskan lah. Saya ambil yang saiz-saiz je untuk buat makan. Alhamdulillah. Walaupun tak berapa banyak, tapi kita kenalah bersyukur. Tu ada keli juga tu. Tapi dah kena makan. Jadi ni ada yang kecil. Saya lepas. Ni ada yang tak berapa saiz lagi. Saya lepas juga. Jadi ini yang mati. Dah kena makan sesama lembat. Tak apalah. Kita bagi ikan makan je. Jadi ini hasil yang kecil. Tu mantap. Tu ni hasil dia yang besar punya. Semua total 14 ekor. Mantap.
Macam lah. Peace. Okay guys, jadi yang tumis ni pakai lada kering, bawang besar, bawang putih dengan belacan. Saya dah blender daripada rumah. Jadi saya senang bawa kat sini, saya terus masak. Mantap. Okay guys, ni daging teli lembatnya. Apa? Memang mantap. Makan panas-panas dengan pemandangan tepi pantai dengan bunyi air kan. Apa? Syahdu. Sedap lah. Pedas-pedas macam tu. Oi. Jadi sekarang saya dah belah kelapanya. Yang ni saya bawa daripada rumah, belakang rumah saya. Jadi sekarang saya bawa lepas makan, kita minum air kelapa dulu, okey? Dengan view yang mantap, dengan berangan dia. Kita layan air kelapa, lagi mantap. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Mana guys? Push. Mantap. Okay guys, sampai sini dulu video daripada saya. Tunggu nanti video seterusnya, okey? Terima kasih sebab menonton video saya. Kalau korang suka dengan video saya, berikan saya like, komen dan subscribe channel saya, okey? Terima kasih mana yang support saya. Okey, mantap. Bye.